Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Spanyol juara dunia 2026. Ferran Torres jadi wira di New Jersey. Spanyol secara rasmi dinobatkan sebagai juara Piala Dunia 2026 selepas menewaskan penyandang juara iaitu pasukan Argentina dengan keputusan 1-0 dalam aksi final yang mendebarkan di Stadium New York. Jaringan tunggal perlawanan dijaringkan oleh pemain gantian iaitu Ferran Torres pada minit ke-106 melalui rembatan kencang hasil hantaran Nico Williams, sekaligus menamatkan saingan Argentina yang terpaksa beraksi dengan 10 orang pemain selepas Enzo Fernandez diperintahkan keluar padang. Kejayaan ini merupakan gelaran dunia kedua buat pasukan Spanyol selepas tahun 2010, persembahan dominan skuad kendalan Luis de la Fuente. Sepanjang kejohanan membolehkan mereka mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 38 perlawanan. Sementara itu, Argentina gagal mempertahankan kejuaraan meskipun penjaga gol Emi Martinez melakukan rekod baharu 12 penyelamatan cemerlang. Kemenangan ini juga menjadikan Spanyol pasukan pertama dalam sejarah yang memegang gelaran dunia lelaki dan wanita secara serentak. Status masa depan Mohamed Salah, permainan spekulasi pemain percuma. Masa depan penyerang ikonik iaitu Mohamed Salah kekal menjadi tumpuan utama selepas beliau rasmi meninggalkan Liverpool sebagai ejen bebas pada Julai 2026. Walaupun terdapat laporan meluas daripada media Turki yang mengaitkan pemain berusia 34 tahun itu dengan perjanjian lisan bersama Besiktas, ejen beliau, Rami Abbas Isa, secara tegas menafikan sebarang persetujuan telah dicapai. Besiktas dilaporkan telah mengemukakan tawaran rasmi, namun kelab tersebut turut menafikan dakwaan mengenai penjajahan muktamad, malah mengkritik penyebaran maklumat palsu oleh pihak media. Selain Besiktas, Salah turut dikaitkan dengan pelbagai destinasi termasuk kelab di Arab Saudi, Major League Soccer dan beberapa kelab gergasi Eropah. Spekulasi mengenai kepulangan beliau ke Chelsea pula dilihat sebagai kurang realistik. Walaupun dikaitkan dengan kelab lamanya itu, tiada bukti kukuh menunjukkan minat serius daripada pihak The Blues. Fokus utama kini adalah untuk memilih projek yang bersesuaian dengan keutamaan sukan dan kedudukan kewangan beliau setelah 9 tahun yang penuh kejayaan di Anfield. Masa depan Rodri, Manchester City tekad sambung kontrak. Manchester City dilaporkan sedia memulakan semula rundingan kontrak jangka masa panjang dengan tonggak tengah mereka, Rodri, sebaik sahaja kempen Piala Dunia 2026 berakhir. Walaupun pemain terbaik Piala Dunia itu kini menjadi nadi utama di bawah pengurus baru iaitu Enzo Maresca, kemajuan perbincangan setakat ini masih perlahan kerana Rodri mahu menumpukan fokus sepenuhnya terhadap tugasan antarabangsa. Dalam perkembangan berasingan, spekulasi yang mengaitkan Rodri dengan Real Madrid kini dianggap sebagai kabar angin semata-mata. Laporan media sahih mengesahkan bahawa kelab gergasi Spanyol itu tidak mempunyai sebarang niat untuk mendapatkan khidmat beliau pada musim panas ini. Malah pihak pengurusan Real Madrid dilaporkan berasa kurang senang dengan desas-desus berterusan yang menghubungkan kelab mereka dengan pemenang Ballon d'Or itu. Dengan kontrak sedia ada yang bakal berakhir pada 2027, Manchester City kini dalam keadaan berjaga-jaga. Namun kelab optimis untuk memujuk Rodri bagi menyambung tempoh pengabdian beliau di Etihad Stadium, sekaligus menamatkan segala teka-teki mengenai masa depan pemain itu. Status perpindahan Somerville, Roma tangguh rundingan. Usaha pasukan Roma untuk mendapatkan pemain sayap pasukan West Ham, Somerville, kini menemui jalan buntu. Walaupun kelab Serie A itu telah mengemukakan tawaran rasmi yang dilaporkan mencecah 46 juta euro, pengurus pasukan Roma iaitu Gianpiero Gasperini mengesahkan bahawa kelab tersebut telah menarik diri daripada rundingan. Menurut Gasperini, keputusan tersebut dibuat atas faktor struktur gaji pasukan yang telah ditetapkan oleh pihak pengurusan dan bukannya disebabkan oleh kekangan dana. Walaupun pemain antarabangsa Belanda berusia 24 tahun itu dilaporkan berminat untuk menyertai projek di ibu kota Itali tersebut, tuntutan gaji serta penilaian harga yang ditetapkan oleh West Ham sekitar 50 juta euro menjadi halangan utama. Dengan penarikan diri pasukan Roma, masa depan Somerville terus menjadi tanda tanya dengan beberapa kelab Liga Perdana Inggeris turut dikaitkan sebagai destinasi seterusnya buat bekas pemain pasukan Leeds United ini. Inter Milan letak harga 120 juta euro untuk Lautaro Martinez. Juara Serie A iaitu pasukan Inter Milan dilaporkan telah menetapkan tanda harga minimum 120 juta euro bagi mana-mana kelab
yang berminat untuk mendapatkan khidmat kapten mereka iaitu Lautaro Martinez. Keputusan ini diambil susulan prestasi luar biasa penyerang Argentina itu sepanjang kempen Piala Dunia 2026, termasuk jaringan kemenangan dramatik dalam asil separuh akhir menentang pasukan England. Martinez, yang sudah pun berusia 28 tahun, kini terikat dengan kontrak jangka masa panjang di San Siro sehingga Jun 2029. Beliau kekal menjadi tunjang utama dan pemimpin di atas padang buat pasukan kendalan Christian Chivu. Kelab gegasi Itali itu jelas tidak mempunyai sebarang tekanan untuk menjual aset paling berharga mereka, melainkan menerima tawaran yang benar-benar mendapati nilai pasaran yang semakin meningkat tinggi selepas kejohanan antarabangsa. Keputusan Inter ini sekaligus menamatkan spekulasi yang mengaitkan pemain itu dengan kelab-kelab elit Eropah seperti Arsenal yang sebelum ini dilaporkan berminat untuk memperkukuh jentera serangan mereka dengan khidmat penyerang prolifik tersebut. FIFA 2026, rekod pendapatan 67 bilion guna format baharu. Kejohanan Piala Dunia 2026 melangkah sejarah baharu apabila FIFA dilaporkan bakal mengumumkan rekod pendapatan keseluruhan mencecah USD 15 bilion, kira-kira 67 bilion ringgit Malaysia, jauh melampaui sasaran asal sebanyak USD 11 bilion. Lonjakan luar biasa ini didorong terutamanya oleh pengenalan format baru 48 pasukan yang menyaksikan pertambahan jumlah perlawanan kepada 104 perlawanan, sekaligus meningkatkan nilai hak penyiaran, penajaan dan jualan tiket secara drastik. Selain itu, sistem tiket dinamik dan aktiviti aktif di pasaran jualan semula, di mana FIFA mengenakan cas 15% bagi setiap transaksi pembeli dan penjual, menjadi penyumbang utama kepada peningkatan hasil. Meskipun menerima kritikan hebat akibat harga tiket yang melonjak mencecah jutaan dolar bagi perlawanan akhir, FIFA merancang untuk mengagihkan sebahagian besar pendapatan ini kepada 211 persatuan ahli bagi tujuan pembangunan bola sepak global, sekaligus menguatkan kedudukan kewangan organisasi tersebut. Kontroversi Ryan Cherki, sikap pemain jadi tumpuan di Piala Dunia 2026. Kempen Piala Dunia 2026 yang berakhir dengan penuh dramatik bagi skuad Perancis turut dicemari dengan laporan mengenai masalah disiplin membabitkan pemain tengah mereka, Ryan Cherki. Menurut laporan media, pemain berusia 22 tahun itu didakwa menunjukkan sikap tidak profesional, termasuk insiden membantah arahan jurulatih Didier Deschamps semasa sesi rehat penyejukan dalam perlawanan menentang pasukan England. Laporan daripada media memberikan penarafan rendah 2/10 terhadap prestasi Cherki sepanjang kejohanan tersebut, susulan keengganan mengikuti nasihat taktikal Deschamps. Insiden ini dikatakan menambah ketegangan dalam kempen Perancis, terutamanya selepas beberapa laporan awal mengenai kekecewaan Cherki terhadap jumlah minit permainan yang terhad. Walaupun Perancis menampilkan hasil sengit dalam perlawanan penentuan tempat ketiga menentang pasukan England yang berakhir dengan kekalahan 4-6, pengaruh Cherki dilihat kurang signifikan berbanding rakan sepasukan lain seperti Michael Olise dan Kylian Mbappe. Situasi ini mencetuskan perdebatan mengenai masa depan Cherki dalam skuad kebangsaan Perancis. Pedro Porro committed bersama Tottenham, tolak spekulasi berhijrah. Pemain pertahanan kanan Tottenham Hotspur iaitu Pedro Porro secara rasmi menutup pintu spekulasi perpindahan pada musim panas ini dengan menegaskan komitmen penuhnya terhadap kelab tersebut. Pemain antarabangsa Sepanyol berusia 26 tahun itu telah mengarahkan ejennya untuk menolak sebarang bentuk rundingan, termasuk minat yang dilaporkan daripada gegasi La Liga iaitu Barcelona. Keputusan ini susulan kejayaan Porro memeterai kontrak jangka masa panjang baharu bersama Spurs sehingga Jun 2031 yang turut merangkumi pilihan lanjutan selama setahun. Pedro Porro yang telah menjadi tonggak utama sejak menyertai kelab dari Sporting CP pada 2023 kini dianggap sebagai antara aset paling berharga dalam perancangan taktikal pengurus Roberto De Zerbi. Walaupun Barcelona dilaporkan kagum dengan persembahan cemerlang Porro sepanjang kempen Piala Dunia, termasuk jaringan penting dalam aksi separuh akhir, kelab Katalan tersebut difahamkan lebih menumpukan usaha untuk memperkukuh jentera serangan mereka. Dengan kontrak baru ini, Tottenham kini beroperasi dalam posisi yang kukuh untuk mengekalkan pemain yang menjadi nadi utama di bahagian sayap kanan mereka itu. So, itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.